Okay guys, jom hari ni aku bawa korang terbang dekat Jabatan Guillemard Kusial Tanah Merah Kelantan. Okay, jabatan ni dah berusia 102 tahun ya. Okay, sekarang ni dia dah ada kat tepi jambatan tu dah ada kafe apa semua, ada taman cantik. So sangat sesuai lah untuk beriadah kat sini. Dan kalau kita tengok jambatan ni pun dia dah siap pasang lampu neon, memang cantik lah malam-malam. Okey, aku pun dah terbang dengan drone aku. Okey, sekejap lagi aku akan tunjuk beberapa footage. Okey guys, jom layan. Tengah-tengah ambil video, tiba-tiba nasib aku tiba-tiba train lalu, kena pula dengan jadual dia. So ambil lah kejap video dia. Tapi aku tak buat tracking lah. Sebab apa? Sebab malam tak jadi obstacle avoidance tak fungsi. Aku takut terlanggar apa-apa. Nanti kalau drone jatuh, satu hal pula, jatuh dalam sungai. Okay guys, setakat itu saja buat kali ni. Hope korang enjoy tengok video kali ni. Dan kalau korang nak bagi cadangan aku terbang kat mana-mana, boleh bagi tahu kat ruang komen. Dan jumpa lagi di video yang akan datang. Bye.